Yakin kemahiran dan bakat mampu menjadi aset berharga selain akademik, penggiat seni tempatan Sharifah Aisyah Said Idin komited membimbing dan mengasah bakat lukisan kanak-kanak sejak 17 tahun lalu. Menjadikan seni visual sebagai kerjaya, Sharifah Aisyah Said Idin percaya setiap potensi boleh digilap menerusi latihan berterusan. Ikuti laporan disediakan Aslina Abu Bakar dalam segmen Potret Inspirasi. Menurut Aisyah, penubuhan kelas seni di rumah itu bermula secara tidak dirancang apabila anak murid yang menghadiri kelas tambahan kendalian ibunya menunjukkan minat dan keinginan untuk belajar melukis. Dan masa itu tidak ada peluang untuk mereka pergi ke kelas lain. So mereka tahu saya mengajar art, mengajar seni lukis. Mereka datang kepada saya dan mengadu kepada saya untuk belajarlah. So dari situ itu inisiatif saya lah untuk bantu budak-budak ni. Menerima bakat cilik seawal usia 7 tahun, kelas komuniti itu dijalankan dalam suasana lebih santai. Kita sediakan medium untuk dia beri inspirasi, bukan untuk meniru tapi untuk inspirasi untuk dia tak kisahlah dari segi pemandangan ke, figura ke ataupun lukisan realistik ke, bagi mereka idea, macam ini lukisan ini macam ni. So kalau dia nak kalau walaupun dia ikut lukisan saya tapi dia nak tambahkan dengan idea dia pun tak kisah. Ini merupakan salah satu lukisan yang dilukis oleh salah seorang pelajar Aisyah. Dan apa yang menariknya, lukisan ini dilukis oleh pelajar orang kelainan upaya yang mengalami kecacatan pada pergelangan tangan. Namun selepas beberapa tahun dia belajar bersama Aisyah, akhirnya dia dapat melukis pelbagai potret menarik termasuk lukisan harimau belang ini. Selain mengajar teknik melukis, Aisyah turut memperkenalkan murid kepada sejarah dan tokoh seni terkenal dunia sekaligus menambah minat mereka terhadap bidang kreatif. Sebab kat rumah saya selalu bosan tak buat apa-apa, jadi saya nak isi masa lapang nak belajar mewarna. Teacher Aisyah mengajar memang mudah faham dan seronok belajar dengan dia. Bagi Aisyah, seni bukan sekadar lukisan, malah melatih kemahiran tangan seiring perkembangan industri berasaskan kemahiran dan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI. Aslina Abu Bakar melaporkan untuk Buletin TV 9.